Pakai KTM pun tengok minyak. Pakai BM pun tengok minyak. Apa dia? Luar ada dekat sini belah kiri. Petronas ada tadi, tak jauh daripada tu. Ada Petronas? Tak jauh daripada hotel. Kayaknya break, tengok jap. Dengan telur. Makan. Orang terus tengah dekat lomba. Baru 20 power tu. Tidak jelas apa. Apapun as long as dapat enjoy. Jumpa lah esok. Jumpa sekarang. InsyaAllah Fani tak jumpa dah. Assalamualaikum. Dari jauh terpukau nak datang dekat. Azman. Dia lagi rest. Itulah dia. Ada lagi 3 biji kat depan. Oh ya. Yeah. Bahagian kat depan. Ni problem ke? Ni alternator kong tengah. Alternator kong. Alternator? Tengah pergi hantar recoil. Oh. Oh, alternator dia. Yang lama dia parking depan kat sebelah mana? Abang masuk depan dekat sebelah dewan tu. Depan kali. Nanti motor tu nak letak kat depan. Kira kategori ride jugalah tu. Ni saya usah. Ya tu. Ini memang R80, di sini 80 ke macam mana? Sini 800. 800. Modelnya R80. Dia yang baru macam tu di sini lah. 80, R100. Kat sana ada R100 dengan R65. Gaston Raillet lays down an unbelievable speed through the Teneri Desert, to the extent that many of his competitors cannot keep up. Cantik je. Untuk motor champion. Carburetor. Itulah. Saya orang biasa-biasa. Orang biasa-biasa? Orang tak kenal pun tak apa. Dia ke? Orang Sungai Kelapa. Semua orang kenal dia. Orang Kelamba macam tu bang? Ada alamak. Yes day.
mana, Man? Sebelah sini. Pergi ambil. Oh, tu ambil. Letak sini. Ada kandung kan? Ada. Ada dua lagi. Orang tu berapa orang? 8 eh? 8. Seorang apa dua orang seko. Baik. Dua orang seko. Seko lah. Seko, beli tu. Ya. Patah ya. Berapa petang ya? Boleh. Semua bukan betul ya? Betul ya? Ya Allah. Aku betul pun pakai. Telur tu dah. Shopping TikTok pun ni. Botak. Kebil ni. Ada. Setulai. Sim, foto pelunya. Om. Mangan asyik foto telur orang. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Tahlil ada. Tali ringkas. Lepas makanan ya. Tu macam panjang sampai apa tu mesti dah habis gisum punya tak siap-siap lagi. Tunggu sampai kencang-kencang tu. Ini dah ada lah sini. Lemunya dah ni. Tak apa. Nanti kalau siapa nak. Saya bawa tu lain. Lain. Dia ikan pari dengan ikan tu. Mana macam ni? Tak apa. Pari. Ini pari. Ini pari. Pari berapa dulu? Satu. Kau boleh Pari angkat seko. Masih. Siap tak? Buat ni. Marcos edition. Kalau ini aku ambil dia. Apa yang Marcos? Ingatkan lepas tu nak pasang. Lepas tu kan. Fast charging output. And if your bike cannot start battery weak, what you need to do is you just need to plug in like that. Power bank. Yes. So the I'm reverse. actually charging my bike now. Oh, I That's why see. you can see we do demos, right? Tadi dia bagi special price lah. Sawat terus lah. Okey lah. Balik parking. Yang buai ni Yang buai ni ramai pun dapat. Aku pakai itu pun mesti kata ada pun bukan rajin nak mengedit.
Boleh. Ini video. Tengah jalan nampak. Tekan balik. Okey, lepas tu kanan. Siapa lagi tadi? Semua dah. 2, 4, 6, 8. Dapat orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tuan yang mulia. Alhamdulillah perjalanan kita 2 hari ni, 3 hari ni. Pada yang dah 3 lah. Yang dah 2 lah ya. Yang lancar. Semoga perjalanan kita pulang selamat, pulang ke keluarga masing-masing. Untuk ride kali ni yang balik, saya serahkan ketuanya kepada Bang PE lah ya. Jadi silakan Bang PE bagi ucapan. Nak ke mana aku ikut je. Kalau dia. Selepas tu sebelum masuk highway tu kita cari petrol pump. Rasanya dah ada, semuanya dah isi semalam kan. Jadi semuanya dah average dia pun dalam 200 kilo. Jadi kita settlekan dulu apa yang patut. Sampailah ke masuk highway balik, cari minyak atas highway lah. Kalau boleh. Tu je, lepas tu masuk highway terus balik lah. Mana lepas tu kalau kita nak makan ke apa nanti plan lagi lah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Pak, olahraga macam apa? Olahraganya? Senang Pak. Stretching? Tadi stretching ni. Macam dekat Patalo ke nak pergi tangan corner ni. Dia ambil tak ada video lah. Jadi bebas lah. Kalau tu Sudah habis. 05. Tak assignment lagi. Saya nak pakai lebih. Gaya berdiri kau 1, 2. Okey, berikan. Sabar tunggu keluar kat TV nanti. Tinggal Filipin sebelah dia. Betul. Asing ngeri daripada Suruh masuk grupnya. Hari-hari kami mengucapkan Haji dulu. Dia cakap kami ucapkan selamat hari raya. Jadi deadline ni kena siap sebelum raya ni. kami daripada Banting mengucapkan Selamat hari raya. ini boleh masuk dalam TikTok filem. Markis. Saya mungkin tukar lain tau. Badan pun alamak.
beli yang ini, dia dapat sos sekali dah. Dapat. Ni apa ni? Oh, Gopes apa?